Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Zakawi bin Azman. Nombor metrik D22315441. Hari ini saya akan membentangkan tentang analisis iklan saya, dan produk yang saya pilih adalah Spotify. Baiklah, Spotify adalah satu aplikasi atau web penstreaman audio yang membolehkan kita stream dan download audio seperti muzik, podcast, perbincangan dan banyak lagi. Cara penggunaannya amat mudah. Pengguna hanya perlu melakukan pencarian seperti contohnya nama lagu ataupun nama artis, dan pihak Spotify akan memudahkan dengan memberi carangan-carangan dan lagu-lagu daripada carian tersebut. Baiklah, kita akan masuk kepada cara Spotify mengiklankan mereka punya produk. Baiklah, yang pertama, Spotify menggunakan iklan audio, di mana ia memaparkan di antara lagu yang dimainkan. Tempohnya sehingga 15 hingga 30 saat. Dan jika anda familiar, sebelum anda mula tengok YouTube ataupun bila anda scroll TikTok atau IG Reel, kadang-kadang akan ada iklan Spotify yang mendurasikan 15 saat atau 30 saat yang mengiklankan mereka punya itu kad. Baiklah, iklan audio yang dipaparkan. Okey, seperti jika anda familiar, semasa anda mendengar radio ataupun anda tengah stream apa-apa platform tanpa yang tak berbayar dan anda tidak subscribe lah, nanti akan ada, kadang-kadang akan ada iklan Spotify, audio Spotify yang mengiklankan mereka punya produk dalam durasi 15 hingga 30 saat macam tu. Ia menggunakan suara latar ataupun muzik-muzik yang popular, sambil-sambil mereka mempromosikan mereka punya aplikasi. Baiklah, yang kedua adalah iklan paparan, iaitu kita boleh kenal sebagai ads. Sama juga macam tadi, tapi kali ni ia berbentuk visual. Seperti anda biasa main pada telefon bimbit anda ataupun pada laptop anda. Jika kadang-kadang anda scroll IG punya story, akan ada iklan Spotify yang anda boleh skip lah, tapi dia akan pamerkan macam poster macam tu. Baik, yang ketiga adalah iklan video. Okey, iklan video ni kita paling famous lah, paling familiar sekali. Sebelum kita tengok YouTube ataupun TikTok, akan lalu iklan Spotify berbentuk video dalam durasi 15 hingga 30 saat macam tu. Sambil-sambil ia mempromosikan dia punya aplikasi dan produk diorang, sambil-sambil diorang pamerkan lagu-lagu yang popular. Baiklah, keunikan pengiklanan Spotify ni, dia punya dari segi genre muzik, cara dia adapt dengan trend muzik yang terkini. Ia juga boleh detect anda punya behavior, anda punya habit dengar lagu macam ni, genre apa, dia akan masukkan sekali. Ya, betul. Baiklah, dari sudut etika, kebanyakan iklan yang dipaparkan oleh Spotify ni, ia boleh dianggap jujur kerana ia mempromosikan produk dan perkhidmatan yang benar-benar wujud, serta memberikan maklumat yang relevan kepada pengguna. Okey, maksudnya kat sini relevan kepada pengguna, sesetengah iklan
dia memaparkan iklan harga yang sekian-sekian, tapi ia tidak beritahu harga yang sepenuhnya. Okey, memula contohnya ada iklan yang mempromosikan RM12.99. Dia tunjuk RM12.90 sahaja. Dia tak tunjuk bila kita buka dia orang punya promosi kita nak apply. Rupanya dia tunjuk RM12.99 sehari. Dia seolah-olah macam tu. Tapi Spotify dia akan accumulate, dia akan specifykan benda tu. Namun begitu, unsur ini lebih kepada teknik pujukan pemasaran. Dia bukannya penipuan. Macam Spotify ni, kalau anda tahu, ia amatlah murah. Ada banyak package seperti package family, student, 2 orang dan banyak lagi. Baiklah, sasaran perniagaan Spotify. Spotify dia menyasarkan beberapa kumpulan kepada pengguna utama. Yang pengguna yang pertama adalah remaja hingga belia, iaitu 15 hingga 35 tahun. Ini antara golongan yang paling aktif lah yang menggunakan platform ni. Kebanyakan diorang guna dalam telefon pintar, laptop. Diorang banyak juga guna dalam media sosial untuk upload dalam story atau post macam tu. Baiklah, yang kedua adalah golongan yang menggunakan berdasarkan minat, sekadar minat semata-mata. Yang seperti yang kita tahu, ada yang orang minat mendengar muzik sendiri. Memang minatnya mendengar muzik dan hiburan. Bukan sahaja muzik, ada juga orang yang minat mendengar podcast, mengaplikasikan mendapatkan info-info terkini. Tidak lupa juga kepada sukan, pendidikan, permainan video, gaya hidup dan fashion dan banyak lagi. Baiklah, golongan yang ketiga adalah golongan profesional dan dewasa muda. Iaitu golongan yang kebanyakan mereka subscribe to Spotify untuk mendengar muzik ketika bekerja ataupun memandu. Ia mempunyai kuasa membeli yang tinggi lah, since diorang dewasa dan diorang mampu untuk membayar dengan duit gaji diorang. Baiklah, kita akan masuk kepada persaingan dan kelebihan kompetitif. Spotify ia bersaing dengan aplikasi seperti Apple Music, YouTube Music dan Amazon Music. Tapi kelebihan Spotify dia berada pada dia mengaplikasikan data pengguna untuk memastikan iklan lebih relevan dan tepat sasaran. Maksudnya, dalam sesetengah aplikasi seperti YouTube, IG, TikTok, diorang ada tetapkan umur, dan daripada situ diorang akan letakkan iklan-iklan yang bersesuaian berdasarkan umur. Contohnya kepada golongan muda, ia akan lebih nampak menarik, nampak menarik lah, nampak macam nampak gembira, nampak ceria macam tu. Kalau kepada golongan dewasa pula, nampak simple, nampak plain, nampak mudah untuk difahami untuk bagi golongan muda. Okey, kelebihan Spotify yang kedua pula, itu cut. Baiklah, kita akan masuk kepada teknologi yang digunakan oleh Spotify. Spotify menggunakan 2 teknologi utama, iaitu yang pertama, analisis data. Yang kedua pula adalah kecerdasan buatan, iaitu AI. Baiklah, yang pertama, analisis data. Spotify ni dia menganalisis lagu yang kita sering dengar, genre kegemaran, playlist yang dimainkan, masa penggunaan dan lokasi pengguna. 5 benda ni adalah memainkan peranan yang sangat penting bagi Spotify untuk adapt dengan kita punya tabiat harian. Baiklah, AI ni pula apa function dia? AI ni dia adalah untuk menganalisis corak pendengaran pengguna. Ia juga dapat mengenal pasti minat pengguna,
menentukan iklan yang paling sesuai untuk setiap individu. Baiklah, itu sahaja kesimpulan yang saya boleh buat kat sini. Spotify merupakan platform penerimaan audio yang menggunakan strategi pengiklanan moden melalui gabungan iklan audio, visual dan video. Kelebihan utama Spotify ialah keupayaannya menggunakan data dan teknologi AI untuk menyasarkan iklan dengan lebih tepat. Walaupun terdapat unsur pujukan dalam iklan, secara keseluruhannya Spotify masih mematuhi prinsip etika pengiklanan tersebut dan berjaya memberikan pengalaman periklanan yang lebih relevan kepada pengguna. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.